teknologi jauh sekali ya. Dan kubah masjid sisa tsunami masjid tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru keluar dari hotel. Zu sarapan dulu hari ini. Hari kedua terakhir Zu di Aceh. Zu nak ronda-ronda seluruh kota bandar Aceh. Hari ini Zu sewa taksi dari pagi hingga petang. Jumlahnya 600,000. Murah aja kan, satu hari. Kita pergi dekat semua tempat hari ni. Tempat yang belum sampai semua kita pergi. Makan dulu, air belum sampai lagi. Kuih ni 25 sen Malaysia, 1,000. Satu pieces. Kopi hot susu dia pun. Museum Aceh. Museum Aceh. Beli tiket dulu di sini. Sebelum masuk ke situ. Bismillah. 15,000 3 orang. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Maksudnya 4 tingkat. Ini namanya tempat itu ada lantai yang ketiga bustan show ada mengenai pahlawan-pahlawan. Lantai keempat bustan budaya mengenai kebudayaan. Boleh? Dia lahirnya Kerbau kepala 2. 1950 dilahir. Lembu kedua kepala. Ikan hiu gergaji tu moncongnya tu. Tingkat pertama tentang fauna flora. gambar Sultan Iskandar Muda. Beliau Sultan ke-12 daripada Aceh. Nah, beliau mempunyai menantu dari Pahang, namanya Sultan Iskandar Sani. Yang ada dekat gunung. Sultan Iskandar Muda, kerajaan yang paling berjaya sewaktu pemerintahannya. Dirham Kesultanan Aceh Darussalam dari Dirham bukan emas. dirham seperti yang di Arab, ini dirham Aceh. Orang biasa untuk orang-orang biasa. Rencong. Kalau siwah untuk sultan, untuk bangsawan. Depan tu rencong, Ya, belakang kalau tu dulu siwah. dipakainya untuk membela diri, untuk berperang. Kalau yang sekarang Cap si kureng. Nama dia. ya nama dia Kejru. Cok Mahong. Dia Aceh Kalau ni kirim surat Lukisan Bustanus Salatin. ya, Abdul Hamid mengirim ke Sultan Duta Besar Raja Aceh. Alauddin Riayat Shah mengutus duta besarnya untuk mengirimkan surat ke Amsterdam, Belanda. Kalau ini putusannya Sultan Iskandar Muda mengirimkan kepada Inggris untuk memberikan izin kepada Inggris untuk berdagang di Aceh. Yang ni. Ya, ini dia. Ya. Ini pakai bahasa Melayu Jawi. Pandai baca. Surat daripada Sultan Perkasa Alam Johar Berdaulat, Raja yang beroleh martabat kerajaan yang dalam tahta kerajaan yang tiada terlihat oleh penglihatan, yang tiada terdengar oleh pendengaran, yang bermahligai gading. Itu ada terjemahannya. Ya. Mengenai puasa, taharah, kitab-kitabnya. Aceh itu juga udah penuh dengan pengetahuan dari zaman dahulu. Si panel dia bubuh tu depan. Alat pengaduk tinta. Di sini juga Tempat ada simpan hiasan. tempat simpan sirih di keranda Lempengan Sultan emas. Iskandar Sani. Dia emas Sultan tak? dari Pahang, ya. Di keranda Emas Sultan emas Iskandar itu digabung dengan perak.
Putra Pasai. Markah Sultanah Nurhasiah Putra Pasai yang di gedung. binti Kalau dari bandar ke sana Sultan melalui perjalanan 5 jam. Zainal Abidin. Lantai 3, Pejuang Aceh. Ini para syuhada pejuang. Aceh. Aceh Besar, Yang Calang, Pasai tadi Melabuh, itu Aceh ada di Selatan. Aceh Utara. Semua apa dah sukun? Aceh Utara. Sukun. Lu sukun. Dan bandar ke sana 5 jam perjalanan. Jadi Luk Somawi kan sebut nama? Luk Semawe. Semawe. Ya, Luk Semaweh. Luk Sukun. Mana Semaweh hijaunya? Atasnya, atas Aceh. Oh tu Semaweh. Birun. 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 Dia ada slang. Di sini. Takengon tu tempat sejuk. Di Kupacaran. Jadi yang lelaki yang perempuan nama perempuan Selawat. Tak. Sarawak. Portugis menguasai Melaka. Aceh menjadi bandar dagang internasional. Kerajaan Aceh mengalahkan Portugis Pasai dan kerajaan inti di Aceh selainnya menjadi bahagian dari kerajaan Aceh. Kedatangan Hotman bersaudara. Kerajaan Aceh adalah yang pertama. Aceh tu dulu dia kerajaan sendiri. Tahun 1526 baru diambil semua dari kerajaan Pedir, kerajaan Pasai, semua digabung. Jadi Aceh Darussalam. Oh, digabung. Biar lebih besar, digabung dari kerajaan yang kecil-kecil di Pidi tu kan? Kan kata itu Pidi kan? Pedir di Pidi. PD. Dua kan? Dia dua Ya, kan? di daerah Sigli dan sekitarnya Merdu. Itu Pedir di Pidi. Kalau Frederick, di sini baru kedatangan Belanda. Sama dengan Melaka pun sama, 1599. Di Amsterdam. Mengantar surat ke Amsterdam. Amsterdam. Beliau mati di sana dan dikuburkan juga di Amsterdam, Belanda. Siapa nama yang hantar surat tu? Abdul Hamid. Abdul Hamid. Dia duta kan? Duta Aceh. Mati di Amsterdam. Setelah ini Dia ada familinya di sana, keluarganya. Abdul Hamid dia seorang. ada dia, Yang tu juga kan? diutus untuk mengirimkan surat kepada Belanda. Ya. Tahun 1607. Kapal layar. Lepas tu meninggal di sana, tak balik. 1607 sudah mulai memimpin Sultan Iskandar Muda. Pertama kali Aceh itu tahun 1873. Peperangan yang pertama. Perang pertama itu matilah si Kohler. Mati? Kohler. Jenderal Kohler ini Ya. dia dari Belanda. Dia mati terbunuhnya ditembak oleh orang Aceh di depan Masjid Baitur Rahman di pohon Kohler. Nanti kalau ke lantai 3 Yang dia jadi ulama bohong tu. Yang tu bukan, yang tu lain. itu Ya dia. ya. Oh tadi tu. Ya, ini beda lagi. Jenderal. General. Di Kohler. Iya ni yang buat balik Belanda suatu balik ke ni. Hanya dia bisa mengetahui bisa mengalahkan Aceh. Ini dia. Sampai dia buat buku juga. Buku The Acehers mengenai tentang orang-orang Aceh. Sampai sekarang masih berlaku. Snok. Hogronje. Ni pakaian dia, kopiah ni dia pakai masa dia nipu lah tu kan? Untuk menipu. Ya. Ini kayak pakaian orang Islam. Zaman orang Islam memakai peci. Kubur dia di mana? Ada 1903 berakhirnya kerajaan Aceh. Yang beliau sultan Lepas yang tu raja keturunan Jawa. Bugis pula Itu masih, yang jadi sultan. Kerajaan Aceh di masa kejayaannya. Setelah itu sudah tak jaya lagi. Tapi masih memimpin raja-rajanya. Lepas Tuanku Muhammad Daud Shah tu jadi kerajaan Aceh terakhir tu, Sultan Bugis yang Dari keturunan Bugis yang jadi Bukan sultan. dari- Sultan-sultan keturunan Bugis. Ya, keturunan Bugis pula lepas tu. Pedang Eropah, perisai rotan, cetak peluru. Tentang sehari-hari Aceh. Aceh ni punya 8 suku. Ini ada dari Aceh, bagaimana alat-alatnya. Tangkap. Ada rapai pasai. Kita basuh dulu dah Ni bahan alat-alat
istana. Hidangan pemulia Jami. Kopi gayung. Kopi apa? Itu pakaian Aceh. Color Dari gayung. Alas dari Aceh Tenggara. Macam ni. mata pencarian. Zaman dulu memang dah Pakaian adat istiadat Semelu. kita Malaysia Masuk je bahagian ni, kuat bau rempah. Ini bahagian rempah. Ini original ni. Harta paling bernilai di Aceh. Replika ke ni? Itu enggak. Kalau mari Aceh ke Pantan Terong, tempat sejuk. Kalau di Malaysia ke Maron Highlands. Dekat Sabah Kundasang, tempat sejuk. Tempat tinggi. Kalau di Aceh di Takengon. Takengon. Alhamdulillah selesai di Muzium Aceh. Zu nak ke pasar Aceh pula. Ini bahagian kuih muih di pasar Aceh. Tadi Zu masuk bahagian pakaian. Tahlul. Ya. Yang di bahagian pasar. Lantai 3 Tak boleh ambil video. Dia panggil, itu panggil, ini panggil. Pening dah Zu. Ni sate 3,000 satu cucuk. Kerang tu 20,000. Kerang 20,000 satu bekas. Ini kuahnya. Itu jus naga. Jus naga RM2.50. 10,000. RM2.50 ringgit Malaysia. RM10 Malaysia. RM2.50. Lepas tu Zu ambil jus avocado. Mana jus avocado? Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Mana biasa? baik. Abang, ada Ustaz? Dulu adik saya kerja sini. Yang paling kecil. Kecil tu dah pergi Malaysia. Sedap satenya. Pulang Malaysia mau lagi. Air dalam longkang besar ni sebenarnya bukan longkang. Ini takungan air untuk basuh kaki. Cantik kan suasana sekitar keliling Masjid Raya Baitur Rahman. Malam ni malam terakhir. Bila ke sini Zu ingat masa pergi ke Masjid Nabawi. Macam ni lah suasana dia sekeliling masjid. Dia buat sebiji sama. Bezalah sikit-sikit je. Dari segi saiz tu bezalah. Yang ni taklah sebesar yang Madinah Nabawi. Tapi adalah ciri-ciri yang sama. Tengok. Orang lepak je. Duduk-duduk dekat luar. Sama dengan Masjid Nabawi sana. Ini masjid pada waktu malam. Meriahnya Masjid Raya Baitur Rahman. Nak balik dah pagi esok. InsyaAllah tu nak datang esok last untuk kali ini. Tak tahulah bila Allah akan sampaikan lagi. Yang nampak tu, yang nampak kat sana tu, itu okey, itu yang nampak tu yang Zu tunjuk. Tu yang Zu tunjuk. Itu tangga turun nak ambil wuduk dan ke tandas. Dia sama dengan Masjid Nabawi. Dia buat tempat wuduk dan tandas tu bawah tanah. Sama dibuat.
suasana tempat wuduk tu, tempat dia susun pilih air tu lebih kurang sama dengan yang di Masjid Nabawi. Masjid Raya Baitur Rahman, hok dok tenggelam tu, suasana malam dia. Tu nampak tu, hok tutup tu payung. Payung dia tutup macam dekat Masjid Nabawi. Lepas tu hok nampak cotek-cotek ni, bangunan ni, itu nak pergi tandas, nak pergi tempat ambil wuduk juga. Turun tangga bawah tanah. Turun tangga bawah tanah. Sana tempat ambil wuduk dengan tandas dia tak ada atas, dia ada bawah. Macam Masjid Nabawi betul-betul dia buat. Suasana keliling sama. Siapa yang biasa pergi Madinah, Masjid Nabawi, dia akan rasa sama. Cuma saiz lah Nabawi tu besar lagi. Guys, sekarang kami berada di Masjid Raya Baitur Rahman, Aceh. Masjid ni ada payung macam dekat Masjid Nabawi. Tandas dia boleh turun kat sini, dan jalan jauh bawah tanah. Dan tempat untuk berwuduk di situ juga. Jadi siapa-siapa yang pernah pergi Masjid Nabawi, dia tahulah kesamaannya sedikit. Bye. Malam ni Zu makan di mi laweng. Ini mi biasa. Zu nak minta telur goreng 1 biji nak letak atas ni. Tu colek buah. Colek buah tu tadi sudah makan dah separuh. Itu Zu tuang satu lagi sikit, yang baki dalam plastik tu Zu tuang. Harganya 10,000 saja. 10,000 tu RM2.50. Ni ada bahan lain lagi, keropok sama bawang sama jeruk. Mi biasa, keropok, itu mi campur cumi dengan udang. Yang sebelah ni nasi tu Zu beli dekat kedai sebelah, lepas tu makan di kedai mi laweng. Air avocado 10,000. Berapa ribu ni mi? 15,000. Sekejap, 10,000 air avocado. 10,000 tu RM2.50. Tengok, murah kan? Aceh. RM2.50 air avocado. Kat sini dia tulis alpukat.